Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, apa khabar semua? Sejak pagi tadi daripada pukul 4 sehingga sekarang ni jam dah menunjukkan pukul 11 waktu Malaysia, saya mengikuti secara live Global Samud Flotilla yang kini berada dalam kawasan zon merah, satu zon yang perlu menjadi perhatian bukan saja bagi masyarakat Malaysia, masyarakat dunia, untuk kita pastikan keselamatan semua kapal-kapal yang melebihi 45 kapal yang sedang menuju ke arah bumi Gaza sampai dengan selamat, walaupun kita tahu ini merupakan zon yang amat bahaya yang kita tahu yang mungkin akan di-intercept oleh rejim Zionis yang akan diambil perkara-perkara yang di luar pemikiran kita oleh rejim Zionis. Apapun kita terus mengikuti secara live All Eyes on Global Samud Palestine. Ini kerana rakyat dan juga masyarakat dunia perlu melihat keselamatan semua anak-anak kapal yang dalam misi kemanusiaan untuk menghantar barangan-barangan keperluan dan juga makanan kepada rakyat Palestin di bumi Gaza yang sedang kebuluran akibat kekejaman rejim Zionis. Apapun yang pasti, daripada semua kapal-kapal ini telah mula ada gangguan teknikal ataupun gangguan daripada segi video secara live. Alma hilang, ada error dalam video tersebut. Apapun sekarang ni jam 11 pagi, kita harap ini bukan sebahagian daripada permainan jahat rejim Zionis untuk menghalang masyarakat dunia melihat apa yang berlaku dan apa yang sedang berlaku di atas kapal-kapal. Sekarang ni kapal Morgana pula hilang. Ni kita tunjuk. Sekarang ni. Jadi ini perkara yang perlu kita lihat, kita kaji, kita lihat agar tidak berlaku perkara yang kita tidak mahu. Tapi apa yang pasti, saya nak ucap tahniah kepada semua 34 rakyat Malaysia yang di atas kapal-kapal tersebut yang sedang dalam perjalanan menuju ke bumi Gaza. Saya juga ingin mengucapkan takziah ataupun semoga Allah SWT mudahkan kesihatan kepada anak sahabat kita, saudara Tuan Haji ZRA yang sakit, yang telah dihantar ke atas kapal medical sebab disebabkan pelayaran terlalu lama. Sepatutnya berlayar selama 15 hari, ini dah masuk 28 hari mereka berlayar, terpaksa tukar kapal yang lebih kecil, gelombang-gelombang ni semua, sehingga anak beliau sakit dan telah dimaklumkan oleh salah seorang doktor daripada negara Turki, she is very weak. Disebabkan itu beliau telah ditransfer ke atas kapal medical Global Samud Flotilla ni. Jadi all eyes on the Global Samud Flotilla ni agar kita melihat perkara yang berlaku. Saya harap masyarakat dunia, masyarakat Malaysia terus doakan keselamatan kapal-kapal ini sampai dengan selamat. Sekarang ni dah masuk zon merah. Estimated kalau mengikut kajian dan mengikut laporan, kapal-kapal ni sepatutnya sampai ke pantai Gaza kurang lebih jam 5 petang ke 7 petang hari ini waktu Malaysia. Tapi dalam perjalanan ini dia masuk satu kawasan zon merah. Ini dah masuk zon merah yang ketiga, kemudian zon merah kedua dan zon merah ke-1. Lagi kurang zon ini, lagi bahaya kepada anak-anak kapal dan kapal-kapal ini. Jadi ini satu sejarah dunia kita lihat di depan mata kita apabila tindakan masyarakat sivil yang melakukan misi bantuan kemanusiaan untuk memberikan makanan dan juga pertolongan kepada masyarakat di bumi Gaza yang sedang ditekan secara kejam oleh rejim Zionis. Apapun, saya nak tanya masyarakat negara Malaysia, dah kaji atau tidak syarat-syarat yang terletakkan oleh negara Amerika dan juga
Israel untuk so-called 72 jam diberikan kepada Hamas untuk menerima plan pendamaian. Saya secara peribadi baca dan saya lihat tak setuju. Mana boleh masyarakat luar pula nak tentukan, mana boleh mereka bagi Tony Blair pula mengetuai. Sepatutnya perlu diberikan kepada pemimpin-pemimpin Palestin ataupun pemimpin-pemimpin negara Arab yang pro-Palestin untuk menjaga bumi Gaza Palestin ini untuk dalam proses pendamaian. Apapun, saya serahkan kepada masyarakat Malaysia untuk komen. Apapun, teruskan mengikuti secara live Global Samud Flotilla yang dalam perjalanan menuju ke Gaza Palestin. Saya Armanza bin Yunifah akan terus memberi sokongan dan dukungan kepada semua anak-anak kapal yang dalam perjalanan, dan saya cukup bangga kepada semua rakyat Malaysia yang menunjukkan semangat keberanian yang cukup tinggi. Saya pernah ke Gaza selama 2 kali, 2012, 2015. Saya faham kesukaran dan bagaimana sukarnya untuk masuk ke Gaza. Ketika kita masuk sebelum ni, kita masuk melalui Rafah Crossing pun banyak juga tekanan daripada negara Israel. Ini menggunakan pelayaran ni, saya doakan keselamatan mereka dijaga. Semoga Allah SWT permudahkan segalanya. Ikuti Global Samud Flotilla. Peace.